Dekat Thailand ni banyak Ginka ni. Ginka EV DC charger. B, boleh ajar cas kereta? Cas kita apa? Cas kereta EV dekat Thailand? Oh, boleh. Jom, biar ajar. Saya boleh ajar, B boleh ajar dengan syarat like dulu kita punya YouTube channel AF Travel Vlog. Jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan loceng. Jom, saya ajarkan macam mana cas EV dekat Thailand. Okey, kalau kat Thailand ni nak cas EV, kereta yang EV, kalau gunakan benda alah ni. First kali yang korang perlu ada, yang wajib ada adalah nombor Thailand. Kalau korang roaming memang tak boleh buat. Wajib ada nombor Thailand untuk korang masukkan nombor Thailand dekat dalam ni. First kali angkat charger, masuk dalam sini. Biasalah angkat masuk dalam ni. Lepas tu dekat sini dia akan keluarkan masuk nombor Thailand kat sini. Ni kita dah cas, tapi tak boleh buat. Nanti dalam contoh ni tak boleh sebab dia dengan cas. Okey, masuk nombor Thailand kat situ. Nanti dia akan bagi nombor OTP. Nombor OTP tu akan masuk dalam handphone korang. Nombor tu akan masukkan dalam mesej nombor Thailand. Dia kasi 4 nombor OTP, masuk nombor OTP kat situ. Okey, lepas masuk nombor OTP situ, dia akan suruh kau letak pin code, pin number. Letaklah 1, 3, 4 ke, letak nombor korang apa-apa nombor, 4 nombor. Lepas tu confirm valid nombor tu. Okey, dah confirm nombor tu, dia akan keluarkan satu QR code. Okey, QR code tu korang akan scan. Korang scan, lepas tu gunalah apa Maybank ke Touch 'n Go, korang scan kat situ. Okey, dia akan tulis kat situ berapa baht korang nak scan kat situ. Berapa baht korang nak guna. Kalau macam kami guna 100 km saja dalam RM14. RM14 dalam 100 baht. 100 km lebih kurang dalam 100 baht lah. Macam itu. Dekat situ dia akan tulis berapa kilometer korang nak. Kalau kereta korang 100 km, ambil 100 km. Dia akan tentukan berapa baht situ. Dan lepas kau scan, dah enter semua, barulah dicas. Dan nak penuh kat sini. Nampak? Dia ada 94% dah saya cas. Dan juga dalam apps korang, apps Jeku, ada juga tunjukkan level cas korang. Okey, tuan-tuan, jangan lupa lepas ni follow kami di AF Travel Vlog untuk kita explore Thailand menggunakan Jeku PHV. Jom, jangan lupa like, komen, subscribe and tekan loceng. AF Travel Vlog. Kita untuk cas EV tadi, banyak membantu bagi kita ni. Adis daripada Songkla, Thailand. The vacation. Yes. Tengok muka vacation. dia dalam kita punya YouTube channel. InsyaAllah ada. Okey, terima kasih. Terima kasih, Bang. Ya. Okey.